Landasan hidup. Di sebuah desa Melayu yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Aiman. Ukiran tangannya cantik, hasil lautnya melimpah. Walaupun sibuk dan berjaya, ada kekosongan halus yang singgah di hati Aiman. Dia selalu tertanya, apakah erti sebenar sebuah kejayaan? Aiman berjalan ke rumah Datuk Arif, tetua desa yang kata-katanya penuh hikmah. "Datuk," kata Aiman, "saya punya segala, tapi hati ini tak tenang. Apakah ada yang terlepas pandang dalam hidup saya?" Datuk Arif tersenyum. "Anakku Aiman, ingatlah selalu ajaran kita, adab bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kita hidup di atas landasan, bukan di awang-awangan. Adab kita, cara kita bergaul, menghormati tetamu, berbuat baik, semuanya bersumber daripada syarak hukum agama," sambung Datuk Arif. "Ia seperti akar yang memegang teguh pohon kehidupan kita. Dan syarak itu sendiri berpaksikan kitabullah, Al-Quran," kata Datuk Arif. "Maka, tiada gunanya adat yang elok jika kita lalai dari akar yang paling utama, iaitu hidup takwa kepada Allah." "Bagaimana saya mulakan, Datuk?" tanya Aiman dengan semangat baru. Datuk Arif menjawab, "Mudah. Yang Islam diperdalam, yang ibadah ditambah. Ini bukan hanya untuk mencari ketenangan, tetapi untuk memenuhi tanggungjawab hamba." Sejak hari itu, Aiman memperdalamkan ilmu agamanya, membaca dan mengkaji. Dia juga menambahkan ibadahnya, menjaga solat 5 waktu, dan rajin bersedekah. Dia mula melihat setiap ukiran dan hasil tangkapan sebagai amanah. Ternyata, apabila hati terisi dengan ketakwaan, tangan juga bekerja dengan lebih berkat. Ukirannya lebih berseri, kejayaannya lebih bermakna. Kekosongan yang pernah singgah di hati Aiman kini diganti dengan rasa syukur yang melimpah. Datuk Arif melihat perubahan itu dengan gembira. Beliau berpesan lagi melalui pantun lama, "Tegak tiang kerana pasak, tegak hidup kerana akidah, supaya hidup beroleh berkah, amal banyak, takwa melimpah." Aiman kini berjalan dengan langkah yang teguh, hatinya penuh dengan takwa. Dia sedar, kejayaan yang hakiki bukan pada harta, tetapi pada keberkatan dan keredhaan Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupannya kini beroleh berkah, amal banyak, dan takwa melimpah.